The stream ya, yang mana bermasuk ya. Jangan lupa bantu tapping dulu macam biasa tu, tapping dulu doh. Yang mana bermasuk doh. Badan kau dah okey belum, Yep? Badan aku belum lagi, masih sakit lagi guys. Tapi dia bagian leher ni sebab aku baru lepas mengurut kan. Yep. So bila aku baru lepas mengurut, dia macam lebam kat leher ni tau. Sebab leher aku ni punca yang bagi urat aku ni macam mana ya, macam tegang macam tu lah. So saudara aku tu diurut bahagian leher ni, so dia macam lebam sikit lah. Tapi lepas diurut tu better lah, better daripada sebelum ni lah. Kalau tak lagi teruk kan. Kalau tak aku nak macam ni pun sakit. Info Yep, nanti kau Oh. spawn kat laut. Sekarang okey sikit lah. Fine, nanti kau spawn kat laut. Ya duk, terima kasih duk KB. Terima kasih ingatkan aku duk. Sebab aku pun tak ingat duk. Sebab aku ingatkan duk. Nanti ingatkan aku balik bila aku nak spawn tu. Kau cakap Yep, pergi airport Yep, airport Yep. Macam tu duk. Dah macam patah leher. Iya, sebab aku jatuh tu memang jatuh melintang. Kau faham tak? Jatuh melintang, betul tak? Jatuh melintang, jatuh yang ni kan. Jatuh yang pandang ke atas kan, betul tak? Betul kan? Jatuh melintang tu jatuh yang pandang ke atas kan. Ini apa benda ni duk? Jatuh melintang. Jatuh melintang tu yang jatuh pandang ke atas, betul tak? Masa seorang yang tidak takut atau pantang menyerah. Betul kan? Jatuh melintang tu jatuh yang kita macam pandang atas kan, betul tak? Betul sebagai patah tulang lengkap. Betul tak? Betul tu. Yang pandang atas tu kan. Macam tu lah aku jatuh masa main futsal lupa. Time aku jatuh main futsal bunyi tu tulang ketak-ketak. Oi. Ibarat kau macam tekan tulang kau, macam kau selalu buat bunyi ketak-ketak. Macam tu. Macam tu lah bunyi dia duk. Ketak-ketak bunyi letup-letup baik kat tulang aku duk. Letup-letup. Main gila duk. Info ye nanti kau spawn kat laut. Terima kasih duk. Ingatkan duk. Makan ubat jap. Panadol Extend. What up, Yep? Awal. Panadol Extend guys. Extend duk. Panadol Extend duk. Sebab tengah sakit urat kan, so better makan Panadol Extend lah. Biasa kalau sakit-sakit urat ni Panadol Extend. What up, Yep? Awal. Kau jadi Aquaman Yep spawn kat laut. Ya duk. Jadi Aquaman duk. Spawn kat laut duk. Bila aku nak masuk ni? Masuk boy. Cepat boy. Connect cepat boy. Again. Tapping duk. Macam biasa duk 10k like duk. Macam biasa lah duk. 10k like lah duk. Macam biasa lah duk. Wadai awal. Wadap duk chill. Wadap duk. Wadap duk re. Wadap duk. Wadap duk. Yang mana bermasuk. Wadap duk guys. Jangan lupa tapping duk. Yang mana bermasuk duk. Welcome to the stream duk guys. Welcome duk. Asal hari ni aircon panas. Asal aircon panas ni guys. Aku dah buka kipas nombor 3 bagi dia sejuk sikit duk. Panas duk. Tapping dulu macam biasa guys. Kita bagi 10k like kan. Come on guys. Yang mana baru masuk, welcome to the scene. Jangan lupa bantu tapping duk. Macam biasa tapping dulu guys. Tapping. Spawn kat location duk. Ya duk. Spawn otak ada. Spawn lah location duk. Airport duk. Jangan duk. Kalau tak aku kat laut duk. Gentle duk kat laut. Kau ini tak macam biasa. Nampak handsome kau hari ni. Kepala banar dia. Aku hari-hari nampak handsome. Baru betul. Aku hari-hari nampak handsome. Kau tahu tak? Kau tak payah nak tipu aku lah. Aku tahulah. Hari-hari memang aku nampak handsome. Macho guys. Kan? Terpaling facecam tu. Kan? Ayib terpaling facecam kan? Main gila. Tak tahu besar sangat cam ni. Ya tu. Tapping tu. Aku tahu. Sebenarnya tapping ni laju je kan. Dia sebab apa tapping jadi slow. Sebab sebenarnya korang nak tengok muka aku kan. Korang macam nak tengok muka aku 5 minit 10 minit macam tu. Baru korang tapping. Betul tak? Sebenarnya korang nak macam tu kan sebenarnya. Aku tahu guys. Aku faham tu. Korang sebenarnya sebab tu tapping dia kadang-kadang slow guys. Sebab apa? Sebab sebenarnya korang nak tengok muka aku dulu kan. Korang nak betul-betul orang kata menghayati muka seorang Ayib yang handsome, kacak dan bergaya ni. Baru korang tapping betul-betul kan. Aku faham tu guys. Aku faham tu. Tak apa tu. Kalau korang tak nak bagi tahu,
Aku yang bagi tahu korang benda ni. Aku faham tu guys. Ayep Akdem tak What up Kislah siang. What up do. Ya do. Ya betul do. Ya tepat. Ya aku faham do. Ya aku dah tanda tengah tenung muka kau. Bapak dia tu. Kau daripada hari tu tenung muka aku. Kau buat apa siau? Dah tengok dalam seluar. Kau ye baru tap-tap. Moai. Ya do. Ya do. Malam YT ke. Malam insyaAllah rasanya I nak live YT lagi malam ni guys. Kalau korang lagi orang kata banyak buat konten, I akan live YT. I akan banyakkan live YT guys. Kalau korang rajin buat VTT lah guys kan. Kita sebab aku live YT ni sebenarnya nak bagi korang ada VTT, nak ada replay sebanyak-banyaknya. Korang boleh buat VTT, dapat kualiti yang cantik. Itu sebabnya guys. Jaya ada live Pak Arab. Pergi claim tu. Claim dia punya treasure box tu. Live Bigo aye. Bapak ada Bigo. Aku live Netflix tu malam ni gentle. Mana baru masuk welcome to the sim kan. KJ cuti malam ni so boleh RP random. Boleh. Boleh duk boleh. Malam ni kau nak aku buat apa aku buat duk. Tapi biar berbaloi kan. Jangan kau minta lebih-lebih lah anak kuda kan. Kalau boleh kan korang sambil-sambil donate tu kan. Korang donate minta apa-apa pun okey juga kan. Sambil-sambil donate kan. Patutlah lepas sakit terus selalu buat live demi sesuai RTX 501. Bukan tu. Tak ada lagi aku live ni macam aku kata guys, live ni untuk fun-fun je guys. Aku live ni bukan untuk orang kata income permanent. Maksud income bukanlah untuk income main income aku kan macam tu. Bukan. Live ni bukan main income aku guys. Income aku yang main aku ada kerja OC guys. Itu kerja yang memang betul-betul income permanent. Income apa? Income main income lah kan. Kalau macam stream ni adalah part time saja guys. Aku tak mengharapkan lebih pun. Dia macam stream ni ada rezeki ada lebih. Tak ada rezeki tak apa. Anggap je ada rezeki juga. Tak ada rezeki maybe rezeki kita bulan depan macam tu. Orang kata kalau stream ni jangan berharap sangat tu. Sebab bila kau berharap nanti sakit tu. Sebab stream ni bagi aku tak sesuai untuk kau full time guys. Kecuali kalau kau ada business. Itu pendapat aku lah. Tapi ada je orang full time stream. Tapi full time stream ni sebab orang donate. Kalau orang tak donate kau tak ada duit juga tu. Pisang enggak tu. Melainkan kalau kau buat YT, kau buat vlog ke, kau buat video, content, itu maybe ada income lah kau. Tapi kalau kau setakat full time stream tak ada duit yang tetap So macam tu lah. Kau kena ada business lah sebenarnya kalau kau nak full time stream lah. Sebab kita tahu flow duit income stream ni mana-mana, dapat macam mana kan. So untuk aku, pendapat aku, kalau kau nak full time stream kau kena ada business macam tu. Ataupun stream ni untuk part time kau. Bagi aku yang tu sesuai untuk tambah income lebih lah. Macam aku alhamdulillah aku dah ada kerja, main kerja aku. So tambah pula duit stream, duit aku buat konten, duit YT, social buzz. Alhamdulillah so far memang bagi kesan yang besar dekat aku and memudahkan komitmen aku setiap bulan guys. Macam tu lah. Macam biasa cari perempuan mesti suara yang lembut babi. What up Jahar. Selain stream hari tu aku ada nampak agak muka kau kat Daksai perbana ada Daksai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak payah 3 minit tak kena tunggu. Dah spoke. Baik doh. Makan jaim. Makan apa doh Bella? Apa cerita pasal si Muzan doh aku tak tahu guys. Kalau kau cakap aku pasal Muzan aku tak tahu apa-apa guys. Korang jangan tanya aku doh. Aku pasal Muzan aku tak tahu apa-apa. Cumanya aku dengar-dengar yang Muzan ni, itu pun sebab aku jadi orang kampung juga. Yang aku dengar Muzan tu je lah tak respectable macam tu je lah. Tapi aku tak tahulah cerita dia macam mana sebab aku tak kena. So aku tak tahu kan. Kau nak tanya kau kena tunggu K live ke Mak N live kan. Kau tanya ada orang. Kalau kau tanya aku tak tahu guys. So aku tak nak bahas benda yang aku tak tahu. Sebab bukan kena kat aku pun. Baru kari kari. Makan kari dengan apa doh? Takkan kari je doh. Gentle lah doh. Hari ni kalau ada aku merajuk dengan dia doh. Supaya tak ada. Kalau tak aku merajuk dengan dia tak call aku doh. Dengan nasi. Charge pun tak ada. Mail ada mail. Mail tidur nak kau sini. Mail pun tak ada. Ramai tak ada doh.
Sarah. Sarah pun tak ada guys. Fafa ada Fafa. Tap dong. Fafa pun tak ada aku rasa ni. Kerja oh. Ramai tak ada dok. Ada ni tengah kerja OC. Faham tak respect siap. Baru masuk dah buat problem kat dalam KGE. Yang tu aku tak tahu. Aku pasal Muzan tu aku tak tahu guys. So jangan tanya aku dok. Kau kena tunggu Mael ke K live ke. Kau tanya diorang. Sebab yang kena diorang guys. Aku tak kena dengan Muzan. Aku Muzan tu pun aku tak tahu yang mana Muzan tu. Orang nak guna taksi ke? Tak apa bang. It's okay. Boleh Itu kau kena tanya yang kena. Oh Mia pun tak ada tu. Cuma tak ada ni. Baru tu. Oh semua tak ada tu. Jarang-jarang aku call semua tak ada ni. Call Nini Sakura. Bapak dia tu. Nini Sakura siapa tu? Tak kenal tu. Aku bayar tax guys. Aku live ni untuk bayar tax je. Pasal aku nak end. Tambah stok number kentek. Assalamualaikum. Ada orang ke dalam radio? Waalaikumsalam ada. Tengah buat apa? Baru pipi merat. Jangan buat saya job ya. Borak. Oh, dia nak kat mana? Pakai merah. Dengan siapa dek? Abi dan Lisa. Tunggu sekejap lagi abang datang. Okey, atas sekali. Sampai aku sudah lah aku tak datang. Sampai aku sudah lah aku tak datang. Pipi merah ada dok. Pipi merah buat. Pipi merah. Yip. Ya. Pipi merah buat apa? Dia dengan Muzan nak buat side job. Oh dia dengan Muzan. Ya. Oh buat saja. Buatlah saja dulu. Nanti dah free jumpa abang Okey. Elok. Okey, baik. Jangan ni. Jangan ikut salah orang tau. Baik. Kalau ada orang jahat, ajak keluar jangan ikut. Tak ikut. Okey. Dek elok jaga diri tau. Baik. Jangan lupa call abang nanti kalau dah free. Okey. Abang tunggu adik call tau nanti. Baik. Dia dengar tak abang cakap ni? Dengar. Okey bye. Bye. Pipi merah. Asal dengar suara pipi merah macam budak lelaki bau. Ya macam suara engkau tu. Sama je macam suara engkau. Kau tak cakap orang suara engkau pun sama kan? Aku nak bayar tax dulu guys. Ada orang tu kat dalam tu. Ya tu. Yang mana baru masuk? Kau Syakilana bapak dia. Syakilana siapa tu? Oh nana, with me, oh nana. 1, 2, 3, 4. Submit. Kosong sell balance. Bapak dia tu 15k. Please wait before making. Okay, please wait guys. Please wait dia kata tu. Cari awet Yip. Ya aku cari awet ni gentle lah. Aku cari awet aku turun couple dengan dia tu. Aku cari aku couple dengan dia baru awet. Abby Bang Abby Mat mau 10k transfer. Okay, screenshot first. Rindu RP kau Syakilana bapak kau. Cari awet Sistina Dragon tu. Cari awet bagi viewer couple. Boleh dok aku cari awet tu je. Boleh dok. Awet tu dah mainkan hati dan perasaan aku guys. Aku kena cari dia guys. Dia dah mainkan hati dan perasaan aku dok. Aku tak boleh dok diam guys. Dok. Aku mesti cari dia punya. Cari dia sampai lomba cacing tu. Yip. Week 2. Okay. Lepas tu tax KGE pula. Happy Bank.
King Empire. Create by text. 3,5. Kena ghosting dengan Iris. Mai kena ghosting Iris je tu. Sian tu Mai. Patut Iris tu dengan Ayib lah ya. Nama high Kalau dengan Ayib maybe tak kena ghosting kot. Try aku je boleh tu. Esok aku try kau tu. Esok pun baik juga. Sedihnya hidup kau tak ada duit pun terhad bayar. Kau diam lah. okay. Kau hidup kau. Kau tak tengok senang kan? Zack. Kau diam tu Zack. Kau ajar tu. Couple seminggu. Kau jangan kuacar tu kan. Kau kuacar dengan aku tu. Yang kuacar tu. Dengan Awiki Pantang. Week berapa Week 36 guys Betul tak? Aku last week 35 betul tak? Week 35. Ayah week 35. So Ayah week 36 betul tak? Memang stay lama. Tengok Ayah mesti ingatnya. Ayah week 36 guys. Nampak? Ya 109k. Baik tu. Duit aku maintain siau 100k ke atas tu. Mai okay on. Sailang sesama anak bapak. Yeah. Konten. Semua benda kan konten. Semua benda berskrip lah. Benda kalau berskrip macam-macam boleh jadilah. Alamak. Benda skrip kot. Best tak? Kau diam lah. Tak punch kat. Try ni Cimaru. Ni Cimaru Palebana dia. Uish. Nanti kena Syamil Serabut tu KCC ni. Banyak kereta siau. Serabut tu. Apa benda tu banyak-banyak kereta macam ni. Orang handsome memang stay lama. Perempuan Abby anti air nanti kena shaming suara. Ya tu korang tu shaming teruk babi korang. Asal panggil korang macam ni tu? Kuat shaming tu. Apa nama perempuan semalam Apa nama perempuan semalam Aku lupa siau nama dia. Apa nama perempuan semalam guys? Yang Sarah raw tu pun skrip. Skrip. Semua benda skrip guys. Aku rasa kau kena try lelaki tu. Kalau perempuan kau asyik sedih je. Bapak dia tu. Kau dalam kau lah ML hari tu. Kau guna kas ke? Okay cakap aku guna kas. Oh Ashira Bella Meludah nama dia. Dia tak ada dah. Dia tak ada. Semalam Ashira tu dia kok meludah tu guys. Semalam dia kok meludah tu. Siapa tengok semalam guys? Dia kok meludah guys kan. Takut cakap dengan dia tu. Sebab dia asyik meludah. Cakap aku dia meludah. Berayak tu muka tu. Berayak. Ya tu. Kalau guna kas terus ke TikTok show tapi delay biasanya apa problem Ayib? Kalau delay okay, kalau delay ni sama ada spek PC kau ataupun telefon kau. Ada dua je. Sebab sebelum ni aku jujur aku pakai. Dulu aku pakai laptop Zaman aku live pakai laptop, aku live cast tu delay tau. Sekarang aku pakai PC yang orang kata spek dah tinggi sikit. Aku live okay, dia tak ada delay dah. So maksudnya apa? Maksudnya device kau punya PC tu maybe spek rendah macam tu lah. Kau kena upgrade spek macam tu lah lebih kurang. Begitulah ya, begitu. Tapi dia siap emote cium dengan kau. Ya tu, dia dah cium aku tu. Aku dah tak suci tu. Aku nak report boyfriend dia tu. Aku nak pergi jumpa boyfriend dia, aku nak report. Awek kau dah cium aku. So aku nak kau break dengan awek kau. Biarkan awek kau dengan aku. Macam tu kan sepatutnya kan. Betul tak? Biar dia dengan aku patutnya. Macam Joko lah meludah. Ya tu. Nama tak tengok ayat Brazil kan. Boyfriend dia nama Zaf. Apa tak? Zaf katanya. Baik dah Zaf ketua AB Rapid. Katanya lah Zaf. Aku tak tahu Zaf mana. Aduh ada jantan guys. Kau tak aku dah try awet ni tu. Kan aku dah tengah handsome tu. Lelaki kiriman Tuhan guys. Wait. Kunci pula. So kalau guna capture card agak-agak aku turunkan delay. Akan turunkan delay betul. Kalau capture card memang itu tujuan dia. Capture card ni untuk mengelakkan delay. Itu fungsinya capture card.
Itulah sebab capture card itu dibuat. Ya. Ya. Betul tu. Ya. Ya, pakai seluar londe layak baru awak nak. Serius seluar londe tu. Kau serius seluar londe tu baru awak nak lekat tu. Polis tu. Bukan. Polis ke tu? Polis ke tu guys? Bukan polis kan? Ingat polis tu. Aku dah malas nak main dengan polis ni. Aku tak ada mood nak main dengan polis ni. Tu macam mochi guys. Beli dekat kedai lah. Kat kedai. Ah. Itu Didi! apa nama? Ya, siapa tu? Didi! Ya! Didi! Ya! Didi buat apa? Ya! Didi ya! Didi ya! Didi buat apa? Mochi ni mochi. Moji! Rasanya Atuk Ijam. uncle. Moji! Atuk Ijam. Mana? Oi, buat apa? Hai, keluar. Buat apa Moji? Ni jumpa tengah Didi pegang, ni tak nampak. ke? Lagi ada? Abang. Ha. Wadak ye. Satu ijam pelbana tu. Angkat Aku dah kata dah uncle. Aku dah kata uncle. Aku dah kata. Alamak bang. Angkat Angkat. Mudah kan Mochi melupakan uncle dan Didi melupakan Mochi yang uncle. melupakan. Didi Daripada Didi kata menggantikan uncle. Boleh cakap ijam. Yelah, Mana ada Atuk Ijam hijab? tadi naik kereta biru. Ya ke? Uncle. Ya, Ui, dah korang jadi nak. diam ya uncle. Sihat hati uncle. Bukan. Sini. Belah sini. Oh, situ. Oh. Salah. Ah. Sini. Kau nak pergi mana ni? Kau buat apa? Pergi jumpa Atuk Jojo kat parkir merah atas. Oh, Betul. kebetulan memang nak pergi sana. Jom. Jom. Yang kita pergi sekali Jom, Didi drive. Uncle simpan. Uncle simpan kereta jap. Angkat tiba kereta. Sabar. Apa? Angkat je naik apa? kau naik motor ke? Motor tu. Mochi naik Nak motor tu. naik sekali. Cik tahu. Panggil mochi. Baru ijam pelepurik dia. Ya. What up Xavier? Welcome to the stream. Yang mana bermasuk? Welcome to aku tak duty tu seminggu tu. Bapak dia tu. Aku tak duty bimat seminggu tu. Baik tu. Stabil. Jom. Jom. Di bawah. Siapa Habis lah. So on. Jom. Soot Paragas. Jom. Akak baik kak. Saya jaga kak. Kak, kereta kak baik kak. Okey kak, selamat dah kak. Nasib baik ada saya kan. Kalau tak akak mesti dah kena langgar. Tak ada masalah. Ha? Tempat situ ni. Apa dia? Thank you. Thank you. Okey. Kau senang cakap thank you. Babi. Jom. Jom. Datuk kita naik apa? Jom. Oh. Carry lah. Ya, sabar. Ya. Baik, Carry. Bye. Kunciang. Ya. Gerak. Wih. Wih, bontot aku rasa angin dah. Sejuk Adi. Wih, sejuk. Engkau lah kita orang punya apa orang kata aerodynamic menghalang angin. Di bawah macam mana? Ya Allah, nasib baik aku ada dua motor ni. Wih, tak boleh suwe. Mochi kau Kenapa pegang guna pokok aku tau. tangga? Ya Tuhan. Tahu lah orang tua ni. Tak lepas. Tak lepas. Jangan jaga dia naik dok. Boleh. Aduh, Mochi biar aku bawa je lah Mochi. Macam tak selamat dah ni. Boleh. Tengok dulu sampai atas ke tak. Aduh. Mesti boleh. Dia ceritakan tangga dia untuk motor sebenarnya. Ciptakan tangga untuk motor. Macam makin sakit dah. Betul bunyi dia mainkan peranan. Ya. Weng. Wih, baik. Kita ada gaya. Inilah malaikat. Nah.
Nampak? Dia ceritakan ni bukan untuk naik tangga, bukan untuk kaki tau, untuk motor. Tapi lama Faham, gak kalau dia faham. buat macam ni hari-hari. Ya. Sampai besok tak sampai. Ya. Inilah sebenarnya nak menguji kesabaran kita. Kita mampu bersabar ataupun tidak. Kalau kita dalam apa-apa masalah, dalam adik-beradik ataupun dalam bini dan suami, kita pula dengan kesabaran yang tinggi dalam apa jua kehidupan kita. Betul. Sabar. 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 Cuba sabar. Ya, betul. Sampai dah Didi, sampai dah Didi. Nampak? Bawa sabar, Sampai Didi. kan? Tolong nampak? turunkan aku. Mana Mana baru? sampai? Oh tu. tu. Depan, Tu depan. atas tu. Mana kereta dia orang? Valet ke? Alamak, tak terbang pula Selalu terbang Ya Tuhan. Aduh. Oh, kenapa? Kau dah ngomong ini tempat. Apa tu? Lu main 5M Bawa laptop main 5M. Oi, main 5M Nanti Nana. Menung pula. Wadah. Suara lembut. Pro. Jual mahal tu, ye. Jual mahal tu. Rider tengah syok tu, ye. Pro City 7 SS, ye. Ya tu, sekarang aku dah seminggu saya tak duty, guys. Aku rasa aku kena warning sekejap gini tu. Seminggu tak duty tu. Tak duty langsung minggu ni. Asal tu jalan macam tu. Babi. Malaikat subuh siau. Fuck! Submam. Ye. Ada medi pula. Habislah kena CD. Ya. Bodoh lah. Tak boleh break bodoh tadi. Ngam. Bangang. Pengaruh dah Tak boleh break tu. CD ye bos. Tadi tak boleh break. Bodohnya. Apa yang aku buat ni? Apa, kita biarkan medik tolong kita, guys. Berapa plastik dah kau sedut tadi ni? Dah CD je, tengok DC. Botol ke? Pengaruh dah ada. Doktor, saya ke atas, doktor. Saya perlukan helikopter. Doakan sup kau tak Doktor. Doktor, saya dekat atas, doktor. Doktor. Doktor, helikopter, doktor. Doktor, saya perlukan helikopter. Kes yang ataskan hospital ni unit Eli datang boleh? Sebab dia atas bangunan, saya tak boleh pergi. Yeay, kita dengar dia cakap kan. Kes ini helikopter datang boleh ke? Sebab saya tak boleh naik atas bangunan. Yes, go. Maksud dia dengar suara aku, guys. Yang atas jeep saya ni ada doktor ke? Saya doktor, tolong. Jangan nanti ada doktor on the way. Baik, doktor, terima kasih. Nampak tak? Ya. Ni mesti bos Hilda doakan sebab kau tak ada ni macam tak boleh sampai. Boleh. Ada helikopter ke? Ada helikopter ke? Jangan risau, guys. Benda kita boleh buat, dok. Ya, dok. Jangan risau, dok. Boleh, dok. Mesti boleh, dok, geng. Mesti boleh, dok. Sabar, dok. Sabar. Suara makcik tu ni an cantik oh. Cuba ingat suara macam-macam ni yang cantik. Oh, mesti view menyesal. Ya, dok. Contoh-contoh kau lah, Kenzo. Kau akan menyesal, Kenzo. Macam aku tak kisah. Aku just dalam RP, guys. Korang yang kurang ajar tu. Korang jahat tu. Jahat lah, bos. Ya, dok. Korang jahat tu. Aku okey, guys. Aku okey. Korang je yang teruk tu. Korang tak Salam Sarah mempengaruhi host, guys. Yai je kau bila ngasuh Rahilda kau yang Korang tak mempengaruhi host. Okeylah kalau cinta. Teruk tu. Korang tak mempengaruhi host, guys. Sepatutnya korang kena contohi host, guys. Korang kena ikut aku, guys. Sebab aku ni soft spoken. Warga apa yang tak pakai baju bili merah?
Jahat doh korang kecuali aku. Jahat doh. So okey lah kalau Cimeh jadi bucin kau. Tak nak. Tak boleh. Cimeh tak sesuai bucin guys. Cimeh ada sesuai jadi nenek aku ke jadi mak aku sesuai. Kalau untuk bucin tak sesuai. Jangan tanya kenapa, okey? Ya. Itu pendapat aku guys. Oh ya. Ya. Jangan tanya aku kenapa duk. Dia macam aku pernah cakap kat korang. Yang aku pernah cakap kat korang. Duk. Aku nak cantik suara Saw. Kalau suara Hilda nanti tidur terdengkur macam Hilda. Duk. Maksud aku yelah macam yelah. Okay, cerita dia macam ni guys. Cerita dia macam ni guys. Okay, tapping dulu 40k lu 40k like lu duk. Baru kita bercerita duk. Kalau tak bercerita duk. Tak semangat duk. Mana ni doktornya tu? Ni helikopter ni. Okay, cerita dia guys. Okay, tak 40k like. Tak boleh cerita guys. Sebab tak 40k like lagi tu. Sakilana sesuai jadi tak jadi mak kau tak. Sebab dia bawa watak bukan seorang mak. Faham tak? Kau nak bawa sesuatu kau mestilah kena bawa pewatakan. Kalau kau seorang mak, bawalah seorang mak. Kalau kau seorang nenek, bawalah seorang nenek. Macam tu. Faham tak? Dia main peranan juga. Kalau kau bawa sesuatu. Kalau kau jadi gangster takkan kau jadi baik, betul. Kalau kau jadi medik takkan kau nak jadi gangster, betul. Macam tu lah ibarat dia. Nanti mak tu minta okong dengan Ayib je. Ya doh. Nak okong doh. Nak cemeh. Itu sebab satu dia tak bawa pewatakan seorang mak. Satu lagi sebab dia cemeh. Itu yang sesuai bagi aku. Dia tak sesuai. Itu je. Wadai kai. Kalau atuk dengan nenek biasanya kena bagi duit dekat cucu. Ni baring sampai tsunami ke? Mana tu mediknya duk? Mana doktornya duk? Aku rasa tak ada doktor bawa Ellie ke guys? Tak ada doktor yang bawa Ellie ke? Bun jadi atuk Ayib. Hospital Ayib. Tak nak doh. Nak doktor angkat doh. Dia kata nanti ada doktor datang naik heli tadi. Dia kata guys. Dia kata tadi ada doktor akan datang naik heli doh. Takkan aku nak spawn hospital doh. Spawn hospital je lah menyusahkan hidup orang. Sabarlah. Bagilah doktor tu buat kerja doh. Kalau semua spawn hospital tak RP doh. Tak rap doh. Tak rap doh. Spawn hospital doh. Aku dengar doktor. Aku dengar doktor guys. Aku dah dengar. Kau dengar? Aku dengar guys. Aku dengar doktor. Aku dah dengar dah guys. Tapi doktor naik kereta ni baru lah. Aku patut naik heli ni. Bukan naik kereta ni baru lah weh. Doktor tu pun dah lupakan kau. Aku rasa ya tu. Tak payah RP ni darurat. Babi. Wah, ada RP darurat tu. Maksudnya ada RP darurat tu. Kalau darurat tak apa tu. Ya Allah, datang naik kereta lagi anjing. Ambulans bukan heli. Kalau aku jadi doktor, tinggalkan je orang menyusahkan ni. Batulah. Kena ke hospital ke duk? Mak ai. Fine duk. Aku ke hospital duk. Fine duk. Anjing. 1,000 kan celah gigi kau je. Iya. Ya duk. Kena ke hospital duk. Baru Bukan doktor tu Spiderman ke nak panjat? Dia ada heli anjing. Dia boleh naik heli bodoh. Nanti ada bidadari sambut kau depan pintu. Okey cantik. Kalau tu aku semangat duk. Spawn hospital duk. Kalau ada bidadari tunggu. Cak. Oh tak ada orang.
Halo. Hilda depan pintu. Adina ada, Adina, Lisa ada tak? Anjing! Tak ada. Tak termasuk radio. Baru lah. Moci, tolonglah ambil uncle. Uncle kat mana bawah? Ke hospital lah. Doktor dah datang tau Uncle. Ada siapa kat dalam Doktor ni? datang. Oh. Ada Abang Ayib. Naik abang Uncle ke? Sekejap. Moci Sekejap, ambil. Apa? Adik Pia. Boleh ambil abang tak? Kat mana? Abang baru dihidupkan di hospital. Ya, sekejap. Okay, baik. Ada adik Pia lah guys. Ada adik Pia dah. Kalau bidadari tu acak arus macam mana je? Boleh duk. Tak apa duk. Tak apa dah, aku okey duk. Korang je duk macam Barwa. Aku okey je duk. Korang je duk yang macam Xiao. Semalam Daisy Nanti ada bidadari sambut kau depan pintu. Baik duk bidadari duk. Sebenarnya Daisy ni Pia. Ya duk. Memang diorang ni tak boleh nak bersama ke? Time adik Daisy ada, adik Pia tak ada. Time adik Pia ada, adik Daisy pula yang tak ada. Tapi diorang katanya comeback tahun depan tu. Halo? Ya bang. Awak siapa? Saya Ros. Ros apa Apa? Rosel. Bukan. Ros apa? Ros Lisayang. Bukan. Ros Somel. Ros Piu. Ros Sofiu. Ya. Apa pelik nama awak ni, Ros Sofiu? Ya. Hari tu Nama saya apa jumpa lagi orang. susah? Saya pengsan tadi atas bangunan. banyak gaah Ros Masuk? dalam negara. KKB tak ada? KKB cannot Ada, kan? help. Sama Ros. Oh, ni lah. They cannot Tolongan. So saya terpaksa lah. Terpaksa lah ke sini, darurat. Suara sama. Tak apa. Tunggu Awak- ni, member abang ambil. So awak tunggu siapa ni? Saya tunggu uncle saya ni. Uncle awak? Kenapa masuk hospital, masuk ward? Ya, sianya uncle awak. Siapa nama uncle awak? Nama uncle saya Hazel. Ha? Hazel. Eza? Ya. Tak sedap pun nama. Saya Ya, memang sedap. tak sedap pun. Memang Nama tak sedap saya pun. Ayib. Sedap tak? Oh, Ayib. Tak, biasa je. Biasa je. Nama Jawa lah, Ayib. Nama Jawa Tapi muka Korea. Korea? Muka saya Korea. Ya ke muka Korea Saya bang? tengok betul-betul. Ya ke? Ya, nak tengok betul-betul. Buto haha. Korea Jawa. Ya. Apa besar sangat kiss kat tepi pipi abang tu? Oh, tanda lahir. Daripada kecil tu. Daripada kecil. Tanda lahir? Daripada kecil lagi. Memang dah ada. Baguslah. Mak kiss kan? Ya, mak saya Mak kiss. ni. Dia pakai permanent punya ni. Kiss. Lipstick. Nampak Adik. Tu. Ya. Saya gerak dulu lah. Ya bang. Ha. Elok-elok bang. Baik-baik. Awak pun elok naik motor. Ya. Adik. Abang. Abang kena jadi medik ke sekarang? Tak lah. Abang baru keluar ward. Abang sakit apa? Abang batu karang. Kalau ikut mulut. Bukan Syed Bodoken ke? Kan. Adik bawa lah. Abang nak tengok adik bawa. Abang, sebenarnya tu adik datang ambil jembat sekali. Sekejap. Hello. Ya, hello. Kenapa call? Hello. Saya kau nak kacau awak. Kata saya, kenapa nak Awak- kata saya? Awak dah bagi harapan kat saya. Saya dah mula suka kat awak lah. Harapan? Saya rasa semalam Ya, macam sebab- tergantung. Sebab semalam awak peluk saya kan. Saya dah rasakan bunga-bunga kat hati saya. Alamak. Macam mana ni? Bunga ni dia tak boleh buang ni. Awak kena betul-betul teruskan dengan saya. Alamak, kalau saya tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Tapi saya rasa semalam saya dah fikir lah. Awak dah fikir? Saya yang fikir lah Ya. semalam. Ya ke? Betul lah. Awak yang fikir semalam. Bukan saya yang fikir. Oh, ya ke? Okay, confirm awak dengan Zaf ya Apa ke? handsome sangat Zaf tu Apa Handsome special sangat dia? lah.
Specialnya dia. Apa Ah. specialnya dia? Special lah di hati Oh, saya. Special kat hati awak Betul. Saya rasa tak special sebenarnya. Awak tinggalkan dia. Ampun. Ha? Senang-senang jawab tak saya tinggalkan Awak- dia. Awak berapa lama dengan dia? Baru je balik. seminggu lebih kot. Seminggu. Tak bayar dengan dia. Dengan saya. balik. Tak bayar dengan dia. Okay. Kenapa saya perlu memilih awak daripada dia? Sebab saya jauh lebih handsome daripada dia. Kiri-kiri. Ha. Saya Awak nak saya kena tengok. tengok apa ni awak dengan dia sebelah-sebelah. Oh, dah boleh compare. Awak kena Boleh, jumpa saya dia boleh dulu. jumpa dia. Awak boleh Saya jumpa dia ni? pun banyak benda nak cerita kat dia pasal awak. Boleh nanti bawa saya jumpa ni boyfriend awak Atau kiri ni. Alamak. Boyfriend awak nama apa? Zaf? Zaf. Zaf mana Zaf mana Okay. Ni 69? 69. Ya. Tak kenal lah. Tak kenal dia. Betul tak? Tak kenal dia ni? Boleh kenal. Dah kan? Masalahnya bukan nak bergaduh betul. Betul-betul. Tapi awak kata awak nak cerita apa dekat dia kalau pasal saya? Cerita je lah. Cerita pasal awak je lah. Awak cantik. Turun dulu. Ya, Untung bukan lah dia dapat. bukan pasal semalam dia. Saya semalam. Boleh je awak nak cerita sekali. Awak Jangan. kisah lah pasal semalam. Kisah pasal semalam. Yelah, nanti kan dia salah faham pula. Saya tak nak dia salah faham. Tak apalah. Dia kena tahu benda-benda macam tu. Ya, kena. Dia kuat meludah kan. Risaulah. Berayak muka aku, berayak. Ni buat apa ni? Saya tengah lepak-lepak dengan adik-beradik. Lepak-lepak dengan adik-beradik. Berayak muka aku ni. Okey lah. Tak apa. Saya tak nak ganggu masa awak. Bye-bye. Okay, bye. Nanti free. Jumpalah Boleh. Awak rindu saya tak? Takut. Tak rindu. Kenapa? Sebab awak ada Kenapa boyfriend. saya nak kenal rindu awak? Rindu kawan-kawan tak boleh? Oh, awak dah anggap saya kawan awak situ. Rindu kawan ni. Tak boleh rindu kawan-kawan. Saya tak Alah, biasa awak lah semalam rindu peluk kawan-kawan saya ni. boleh je. Takkan rindu pun tak boleh. Itu sebab. Awak peluk siap Itu dukung saya lagi. bersebab. Boleh takkan Ya rindu pun tak boleh kan? Betul. Itu bersebab semalam tu. Saya Oh, saya kena bersebab. pujuk awak. Ya. Itu kan peluk bersebab. Bukan peluk saja-saja. Kalau peluk So, saja-saja lain. Sebenarnya awak dah Ya. gagal lah. Gagal apa tu? Awak dah gagal jaga hati pasangan awak. Biar ni. Saya tak gagal. Saya jaga je hati pasangan saya. Okey, macam tu nanti bawa saya jumpa boyfriend awak boleh? Alamak. Nak kena Boleh. jumpa ke? Jumpalah, saya nak kenal dengan boyfriend awak. Oh, tak pernah kenal dia eh? Tak Saya pernah ingat kenal ada dia. Dia siapa? Dia Dia Zaf. siapa? Zaf mana Saya tak kenal dia lah. Tak kenal dia eh? Ah. Hari tu dia ada viral kan tu? Tak kenal lah. Viral apa? Dia ada viral tak apa. Awak tahulah. Bye-bye. Okay, bye. Bye-bye elok-elok. Bye-bye. Ya, awak pun elok-elok Okay. Okay. Letak lah. Letak. Kenapa awak tak nak letak? Tak, saya pula kena letak. Oh, awak letak pun tak kerti. Alamak. Tak, sekarang ni awak yang letak. Kenapa saya nak kena letak? Lelaki lah letak. Asal pula. Saya ni tak ada button end. Hai, asal apa awak tak ada button eh? Tolong letakkan. Dik. Jeman. Yeah. How are you, Jeman? That's good. Yeah, aku ada kawan. Dia kuat meludah lah, Jeman. Macam mana Dia kuat meludah. Dia cakap dia macam tu duk. Serabut aku. Abang tadi abang telefon Siapa- siapa? Siapa nama dia? Tu nama dia Ashira Bella. Semalam aku kenal dengan dia. Dia yang kuat meludah tau. Dia kuat meludah tu. Aku semalam cakap dengan dia depan-depan lagi lah. Berayak muka aku. Yang mana satu yang berayak? Yang muka lah muka. Sebab dia yang macam muka. meludah yang cakap. Ni Dia dalam macam call. cuk, macam tu lah. Dalam call lagi sakit dengar. Macam mana? Oh, Dia voice recording. dia macam meludah berkali-kali. Macam machine gun tu. Boleh tu je kalau kau borak tepi kereta kan. Basuh kereta tu.
Ya. Ya. Terus masuk kereta. Tu pasal kereta. Boleh tu, boleh buat modal tu. Ya, kau nak buat apa Tak, saja aja. Banyak orang. Jom lah pergi kat ni pakai merah. Dong kat pakai merah. Apa? Kau lepak-lepak situ. Pak baru Tapi abang keluar kereta abang pula. Kereta ni susah lah. Susah Tak apalah abang bawa. Ada 2 orang je nanti kena carry. Abang nak bawa? Okay Ha. lah. Ha, jahit pak. Let me drive. Sekejap. Tak bagi kunci lagi. Carry tu. Sekejap. Who is that? Ada orang? Apa tu? Macam Mael. Mael berkepala pitok. What's wrong with your hair? Daddy, what's wrong with your hair, Daddy? Kepala aku, gambar aku hilang. Kenapa abang pakai? Adik ingat abang pakai rantai trickster terkejut. Bukan. Ingat pakai kopiah tadi lah. Ditabung lah. Tidak. Nah, RM1. Muak ai. Kena rambut ke? Tu ada RM1 boleh masuk tabung tu. Macam aku nampak kepala ni. Tapi kat mana? Mana? Atoy. Kat mana? So, we should go barber first. Rambut ke Ya. Okey, abang Mai ada kereta tak? Sebab kita dapat orang ni. Ya. Dapat apa? Betul. Kita perlukan kereta. Kereta tu boleh lah. Siapa ada lockpick? Tu kereta siapa ni? Ni nak dapat apa? Zal bukan Abdul Ni kena ni apa tu? Kan ada tu. Apa tu? Ya, Mat ada tu. apa power bank? Ada je. Power bank bagi 10. Sumpah. Sempit. Apa ni banyak Dah berapa dah? 10. Ingat main-main ke? Sumpah. Kumpit. Sumpit anak rogaya. Dia beli Ya, banyak ni RM1,500 dah. nak scam orang ni Mail ni. Nak OTP. Ya. Baik Takkan. dah. Memang buat sleep call Ya. Tak, bukan nak buat ni. Nak sedap-sedap PM. Mantap doh. Ya, tapi dah PM doh. Tak ada yang sedap pun. Bukan. Ingat cookies Baru jual abang cookies nak ke jual sedap. kuih ke? Buat tu kepala Sedap yang ke? botak ni nampak. Ya, kena scam. Dah transfer hilang. Dah, okay, sekarang dapat orang tu dapat apa? Siapa? Apa ni? Apa dia? Tak tahu. Ayub kata tadi dapat orang. Dapat orang. Yelah kita dapat orang so perlukan kereta. Sebab tu 2 seater je. Tadi kita orang naik 2 seater. Baik keluar kereta jap. Zab bukan AB Bus ke? Assalamualaikum, khabar ada dalam radio. Waalaikumsalam. Ayat dia lah. Zab bukan AB Bus ke? Ya, AB Bus. AB Rapid. Waalaikumsalam. B, kau dekat ni lagi ke B? Parking. Ada lagi ni. Kau tunggu jap, biar aku tunggu jap. Abi kat mana? Abi kat mana? Parking merah atas. Okay, get ready. Kita orang nak colik kau. Tunggu jap. You dah pergi colek dah kau rasa. Aku nak rehat ni, tak payahlah. Papi enjin mati pula. Kan? Main lah berat. Nak super bike kalau ada. Tolong ya, tak ada kereta ya. Kereta rosak ya. Bodoh lah kita rosak pula kereta taping. Dah 50 kilat guys. Biar betul guys. Dah 52 kilat tu. Baik tu geng. Laju tu petang-petang tu. Laju daripada malam baru. Ya dah. Kereta Ayat rosak tu. Kau kuat scam lah Ayat. Tiger Radio lah, lokai. Dah bagi tahu dah. Bagi radio bang. Nak radio. Boleh. Free kan? Free je untuk adik kan. Bang Ayat nak duit sikit. Ya Allah. Ui, banyak je dik. Lebih sangat tu. Biasa je lah. Kenapa Jeman? Nak duit. Nak duit ya Allah Jeman. Duit tak ada Jeman.
Jadi adik Jaman jatuh bawah tu. Sakit. Adik Masuk menjatuh ke? hospital. Jangan adik Jeman. Tak. Hai comelnya. Ya Allah, lari. Ayah, bawa kejap boleh ke? Boleh. Apa ayah nak baca komen Bukan. Bukan. Tengah kerja Oh, okey kejap. OOC first. Tengah kerja, maksudnya Abang Maem main ABRPM ke? Abang kan kepala orga. Ni ex aku ni. Hai. Hai. Cukup. Ya Allah, aku botak. Aku masuk balik. Tak apa, saya ada rambut. Saya handsome. Abang kebetulan lah. Kat belakang ni pun gatal macam abang juga. Boleh lah kot berkawan. Saya baru kutip dia boleh tadi. lah. Awak Sebab manis saya ke? ni- Hai. Ni manis ke? Bukan. Ni siapa? Kepala saya botak ni sebab saya Nama gatal. saya Dedek. Oh, aku ingat manis. Suara macam manis tu ya. Tu, sebiji tu. Awak ada kena mengena dengan manis ke? Awak ada beradik Doktor manis ke? Dulu Sebab pernah muka awak terlampau ni manis. lah. Manis tu Dulu anak saya pun doktor juga. anak Kak Oh, Rin. betul lah. Dia dulu doktor. Sama saya pun dulu doktor juga. Awak kembar dia ke? Tapi abang saya tak percaya Bukan. dok. Sama siot. Nanti Ya, kena ada gangster tu dia pakai baju gangster. Jom. Bukan. Mana? Ni taksi. Bukan. Tak sekarang ni Ni taksi. tapi Dia tadi kat aku mana gangster. satu yang abang gatal tadi? Ya. Menggatal. Yang tegur dulu tadi. Ingat baju Gatal ni tadi. Mana gatal Diorang tadi? baru datang ni. Saya bukan Ini. gangster bang. Tu Saya bukan gatal. gangster. Bang, Saya Mana orang baik ni? dia. yang mana yang gatal tak tadi? asal adik cari kutu lagi. Ya, bukan saya. Siapa yang tegur dia tadi? Tak tahu? Siapa tegur eh? Tak tahu? Tak tahu? Semua dah tak nak mengaku. Saya tak tahu Kenapa? lah. Kalau kita orang mengaku kenapa? Saya nak ni lah kawankan dengan dia, Fawa. Sini, Saya Fawaz. orangnya. Saya orangnya. Sebab Saya saya. nak kenalkan. Saya lagi comel. Saya. Nama Dah dia lama Arif. tak jumpa manis tiba. Saya Jumpa lagi awak ni comel. macam lepak dengan manis. Abang Boleh lah lepak dengan awak macam lepak dengan manis juga. Abang Teti buka kasut. Pula dah. Ni siapa? Adik awak ke? Bukan, saya baru kenal dia ni. Fawa, kenalkan diri. Hai. Nama saya Hoa. Okey, comel lah. Nama? Tak juga. Nama saya Sudah baju tak ada kain. Hoa. Sorry bang, adik saya kau ajar sikit. Last sekali, one more time. Nama saya Hmm. Hoa. Fuak. Dia tak boleh tanya 3 kali. Kalau 3 Yang tadi. kali Tunjuk dia IC lah, macam tunjuk lagu. IC lah saya rasa. Ini bunyi lain. Tunjuk IC lah saya rasa. Tadi IC dia kata terbakar. nama dia apa? IC terbakar. Macam ni sebenarnya. Dia ni ni Sebab tak ada saya IC hot. lagi. Itulah. Okey lah. Tak ada IC lagi. Pendatang kau cakap lah. Parti Kot lah ni, lah. parti lah ni. Saya pun tak kenal sangat dia ni. Fawa. Daripada mana Bangla ke? Yes, my dear. Awak daripada Yes, mana? my dear. Kalau Kalau dengar saya? nama tu macam apa? Hai. Fuak. I baru balik daripada Jepun. Zimbabwe. daripada Nama saya Jepun. Fuak. Saya Ayib. Was. Awak? Saya Ayib. Ahib. Ayib. Ahib. Kenapa tak sama Jawa eh? Oh lah. Nama- Siapa nama lah? saya Adakah Sama ni jodoh? Jawa. Fawa, Kenapa Dedek dah macam jumpa dah jodoh Fawa ni. Dedek tinggalkan Fawa sini je lah. Ya, saya Tak apalah, Ayib. rasanya jujur dia kot. Jom kita gerak, jom. Ya. Jom. Ya, macam tu je, macam tu. Kita kan Nak baru ni, gerak kita mana? boleh berkenalan kot. Ahib Boleh nak kenal. gerak mana? Ayib nak gerak jumpa kawan. Dia hari ni mungkin tak sembuh bang. Dia 3 hari lagi sembuh. Dah makan Ya. sir. Belum. Nak ajak tak- lagi ni ke? Makan kebab, jom. Ahib. Kejap, minta maaf kejap Minta saya rasa Polis ke? ni, bukan nah, makan ubat ni rasa macam kaki tekak pula bunyi. Memang macam tu lah ya. Jumpa dia memang macam ni. Oh, Sebenarnya ingat saya dia cakap jumpa dia tulang. dah. Biasa orang. Oh my dear, thank you for the Panadol. Uish. damn. Oh my goodness. Oh, you Biasa speak kalau orang English. suara macam ni. I also I- don't speak English. I also Bukan, dia can. ni. Dia No, kata no, dia I mix. a little bit Chinese, a little bit Dia apa macam lagi? Malay. Oh, Malay. Oh, absolutely. kebetulan. Saya tahu bahasa Cina. No, 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 no. I know.
Okay, so okay, okay. My daughter can No, can no. speak English. Okay. Perlu cakap Cina, cakap Malay je. how to speak Chinese. Okay. Okay, Go. speak. Comel ulang Dan- suara Go. dia. Don't do that, dek. What spontan ni? Ke berang ni? Don't do like that, okay? Jangan dek. Oh, Lagi man, dituluskan nasib dulu baik. abang hilang ni. Nasib baik You lah you yang you selamat. repeat after me please. Repeat after me please. Oh, damn. No, biasa. Again. Alhamdulillah. Don't Again. repeat, okay. You Alhamdulillah. start from Lan tadi. I continue. Okay. 1, 2, 3. Ciao. Bajang. Oh, jeman. Macam bajang. Aku dah lah rindu bajang. Lama tak jumpa bajang. Okey tak okey. Baby, I want your number. Can you mana? Ya ke? No. Her. Oh, okay. Manis. Bukan. I want her number. Manis dah lah. Jangan berlakon lah Can I have manis. your number? Sampai kita lama tak jumpa. Malu pula nak. Okay. Tak ingat ke Ayib? Dulu kita kadang Ya. kita selalu babe. Wait. Bukan. Itu Ha? orang lain. Wait ah. Saya bagi lesen. Wait. I try to Dedek take my MC number Lang. back. Damn. Ya, salah. Bukan. MC? Habis MC. MC tu apa? Sakit ke? Oh, MC Demam. tu nama ayah Demam. saya. Oh, ingat demam. Tak, Ayah dia awak? pendekkan. Nama dia Mok Chai tapi pendek MC supaya Oh. tak adalah panjang sangat saya punya kad ni. Oh, okey. Awak dedek. Saya Ayib. Lah, Xiao lah. Baru jumpa dah maki saya. Bukan. Memang nama saya. Tapi awak nak tengok nama saya ke? number is Okey, cuba abang punya pula. contact is Pia. Maaf. You got my number? Yeah. Got Asal macam tu tu? I Oh, Mak Epi Teruk dengan tu. Ayat. Just Okey, accept baik-baik. my number. Salam kenal. You don't Oh, know salam Syah? kenal tu manis. Kan? Bukan ke? Tak, ada tak orang cakap suara awak macam manis? Where? Don't have your name No? Okay, again. This one No comment. Saya rasa kan orang jumpa manis orang cakap suara macam dedek. Orang jumpa dedek Yeah. orang cakap suara macam manis. Okay, thank you. Mungkin sebab rambut ni kot. Sebab sebelum ni saya pakai colour lain. Bukan Saya lah. saja je tukar-tukar. Abang? Suara. Yep. Ya, kenapa I nak tanya you sebut nama manis-manis. You ada apa-apa ke dengan manis? Bukan, manis tu kawan lama. I lama tak jumpa dia. Oh, you kawan lama dia. Oh, I see. It's Yep, okay. yep. Aku jumpa skateboard ni dalam tu, Yip. Enjin kau. Ya, Uish, jangan duk aku nak buat guna nanti duk Okay. esok. Aduh. Muak ai. So, kau nak ke mana Jom ni? lah kita. Tak ada, Jom. tak ada ke mana pun. Ajak Bawa Ayub ambil ke? ni daripada airport. Pia. Thank you, Pia. Ajak Ayub That's keluar. nice, yeah. Ayub nak duduk mana? Duduk dekat tayar? Tayar Boleh depan, je tayar duduk kat belakang. exhaust. Tapi letak ni lah bantal Oh my lah. god. Takut I want to panas. kiss Tak you apa. again. Tak bantal, tak Oh my bantal. God. Ya Allah, pekatnya. Dia muah Adik dia. pun macam Adik sabar, dek. Oh bukan. Sabar tu. Apa nama anaknya ni? Anak bukan anak lah tu. Adik sebenarnya, adik. Oh, anak ke adik? Mana tak Adik sebenarnya adik. Tadi Okey, dengar nak macam adik ke nak anak? tahu. Family Okey, dia awak adik. family Macam saya. ni, Dia adik. macam ni dedek. Dia macam ni dedek. Dia nak girlfriend Ish, tapi lain tak tu. jadi. Lepas tu jadi adik. Lepas tu jadi. Tak, kenapa hilang sengau Oh, Dia elok je sebenarnya. Sebenarnya dia elok je. Terencat ke apa ni? Tak, bukan. Macam mana ni? Bukan. Mungkin saya dah bagi dia ubat tadi kot. Oh, Oh. Makan. Thank you, dear. Thank you dia. Dia panggil aku dia. Bukan. Dia Dia tu tu rusa. macam dia tu tu macam Dia lah. dia lah orangnya. Dia lah orangnya. Bukan. Dia tu macam Kenapa Dia- bukan macam orang Kelantan lah? Hey, bukang. Bukang. Bukan. Tu ganu bodoh. Itu dia Kelantan. tu macam Macam apa? ku bisikan Oh. Sebiji tu. kau tahu. Sebiji macam situ Nurhaliza tu. Oi, dek. Tak payah backup singa kot. Teruk lah. Makin teruk. Kita kan kawan. Dah jom. dah jadi kawan dah. Adik bawa dia buat backup kawan. singa dia. Ya dah. Kau nak gimana ni? Kau mesti tak ada hala tuju kan, betul tak?
Ya, Dedek bawa ambil Ada. ni Fawa Ada. daripada airport. Ada. Hala Apa, tuju apa? saya sekarang awak. Oh. Awak ingat saya cair ke? Tapi Ya, tolong pipit lah, merah ya, sebelum- pipit sebelum- merah saya. Pipit merah saya. Sebelum awak nak buatkan anak saya cair ni, Siapa tolong pula? lah. Tolong lah kita pergi ni. Oh, Baba. nak. Kepala aku dah Ini sejuk ayah, ni. ini anak. Pipi dekat parking sana. Jom. Dedek. Jom. Ni ayah saya. Pipi Ya menonton. Allah, kepala aku dah sejuk ni. Tolong aku nak rambut. Aku nak rambut. Rasa ayah ayahnya pergi ke Oh baba. ya, itu kau tak nak lepak sekali ke? Aduh, saya kecewa lah. Saya cakap lama-lama lepas tu kau tak nak lepak sekali dengan kita orang. Fawa, Dedek. nak lepak sekali ke? Saya ikut Dedek. Fawa je. Dedek. Hmm. Dedek. Macam tengah nak try dedek lah. Perasan tu. Aku tak ada taste ke? Aku ada taste lah. Fawa. Bukan dia macam nak try dedek lah. Tak boleh jom lah kak. Takutlah kak jom lah. Kan. Oh, nasib baiklah kepala aku botak. Nasib So baik. taste dia Perasan. Ni apa ni cakap? Pipi tak pakai. Pipi siapa Perasan lah dek. Dia ingat apa tak ada taste ke? Ingat apa taste abang naik motor? Taste abang ni naik kereta tu. Yang main drift. Fawa dedek ni dia buruk sangat ke? Dia menghina dedek. Oh, dia Tes menghina aku perempuan yang dedek botak. Tes aku perempuan yang Kau botak. diam ah. Kau diam. Dia weh. menghina Apa ni? dedek. Ni aku Muzan. Muzan. Muzan apa Muzan? Bagus. Pipi aku letak kat parking sana. Dia pergi menong. So, Ya aku nak salam. Parking mana? Mana anak aku? Parking bawah Parking sana. tu. Okey. Baik. Oh, Jap. Tunggu Ada jom kata tu. menong jap. Aku nak pergi Jom, gipi jom, kereta jap. Boleh Jom. Baik. Tapi adik dah basah ni kat sini. Siapa yang bawa kereta? Bila Tak, driver Jemai saya? Tadi lah. steering belah sini. Jemai hilang. Nanti Paket ambil overflow. Jeman. Nanti ambil Jeman. Dia paket overflow. Adalah ada. Sekejap. Baru lah borak lama lala tak lepak. Anjing. Oi, tangga bodoh. Ya salam. Bau tu bis. Bukan tu bisik. Parking. Mana pipi merah? Pipi merah abang datang. Ya Allah. Ni ke Ya Allah. Ni. pipi. Apa yang macam Pipi. 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 Lagi. Pipi. Pipi. Pak kata adik biar pipi. Pipi, cepat pipi. Pipi ke baby ni? Pipi. Namanya pipi merah. Baby tadi. Bukan. Nama dia pipi Kepala dah merah. sejuk. Nampak ni dah botak macam gini. Ya Allah. Pipi ni siapa pula? Anak abang. Adik abang Ayib. Abang world daughter juga ke? Tak. Bukan world daughter. Mana wife dia? Wood daughter. Kayu punya lah. Dia bang. punya proses ni susah, complicated sikit nak Pakai explain. kayu tu. Ya, Dia buat apa? kayu berdarah babi. Darah tu. Mana Dia bukan apa. Proses yang susahnya photosynthesis. Tu. Pipi. 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 Ya. Jom. Pipi. Pipi. Buat apa pipi kat sini? Jom. Panjang ceritanya. Nak pendek kan nak? Ya, paling bongsu. Ambil jeman kat tempat tadi yang dia paket Debak. overflow tu. Jom. Overflow. Daddy bangun tidur dah tengok botak. Don't stop. Then the mark. Then the stop. The Tahu. on Jom, the kita pergi kedai floor. barber dulu. Jom. Adik. Pipi. Adik pipi. Ya? Adik pipi okey? Kat SCC abang. Kat SCC. Di sisi. Tak ada pun. Cuba pergi balik kat parking tu. Pipi dah makan Ini kan? pipi. Ada pun. Eh? Tak paket dia tak keluar lagi. Situ tadi bang. Saya tu. Kat situ tadi. Abang tunggu nanti ada buat magic. Oh, dia magic, buat- Oh, memang sebelah-sebelah lah. Macam tu lah. Gempak tu. Abang Rojak ada.
Kan ku bisikan Pusaka bahu Kira Pipin ni adik kau lah. Kakak dulu Semalam adik Daisy ada. Sah. Ya, dia masuk. Buat apa? Bagi kenderaan dia ke? Tak, dia lepak sekejap je. Sampai ke 12. Kejap je. Malam Dia kata dia tunggu adik Pia comeback. Ya je lah abang. Ya, dia cakap tunggu adik Pia comeback baru dia ada. Betul? Tu bila adik dah comeback, siapa nak babysit anak adik pula? Dia kan? Ya, Dia comeback lah. dia tunggu adik. Dia kata tahun depan adik comeback. Mana ada? Adik comeback bila? Dia kata adik comeback tahun depan. Adik nak comeback dah ni. Tunggu terkeluar dulu anak ni. Wah, ai. Rasanya Lah, keluar memang. bila? Bulan berapa? Rasa bulan berapa? Dah berapa Besok? bulan dah, tak ingat lah. Adik nak terkeluar ni. Nak terkeluar? Serius lah? Dah berapa bulan lah? Bulan 8. Bulan 8 adik keluarkan dia. Lama lagi, Syau. Lah, lagi Maksudnya- 4 bulan je. Macam betul lah dalam tahun depan lah adik comeback. Kenapa pula? Bukannya pantang sampai takkanlah tahun bulan- depan pun. Takkanlah bulan 8 tu dah beranak tu baru nak comeback. Adik Takkan keluar-keluar. Dah tanam muri semua. Adik duduk depan PC dah. Uish. Ya, memang kau memang budak Fa'am lah kau. Memang budak Fa'am kau. tu kan, dalam Dewan Bersalin tu bawa je PC. Kalau Ya, boleh doh. adik memang pasang dekat Ya, adik yang tunjuk standby. nyawa tu. Dia ada display monitor dia adik guna untuk ni. Tekan TikTok Studio Go Live. tekan Go Live terus. Boleh lah nanti abang nampak lah macam mana menepu. Ya doh. Nanti nampak muka bodoh adik. Abang tanya kawan abang kan, muka hodoh paling hodoh bini dia tayang bersalin dia kata. Aduh. Okey, sorry Dik. Tu lah dia nak masuk syurga tau. Ya Dik. Abang doakan semoga adik dipermudahkan segala urusan dapat anak comel-comel. Betul. Tapi semalam abang tak datang apa-apa Sadik. Kan abang dah bagi tahu. Abang dah Abang jauh, abang jauh. FM boleh. Datang Abang jauh, open abang jauh. house tak boleh. Dia duduk rumah Abang jauh. memanglah boleh. Alah, abang Ayik tu dekat je tau tak? Ngeru Abang jauh, doh. abang jauh. Adik tahu kan, adik 30 tahu minit kan. je. Okey dah abang Mael dah noted dah. Johor diam je lah kan. Jauh-jauh lah. Wah, tu passion dengan Johor nampaknya. Ya doh, Wah. yang dekat pun tak datang doh. Michi pun abang tak datang doh. Tapi Michi punya macam best je. Doh, Michi siap steamboat wai. Siap ada steamboat. Oh, dia siap ada orang ambil order. Meja 16 orang Ya hantar. je lah abang. Lepas tu kena bayar kat tu cashier. restoran. Tu restoran. Dia kena bayar kat cashier. Abang bodoh ke adik ke? Bukan. Baik tu. Bukan duk. Siapa je budak KJ yang datang semalam? Tak ada pun. Tak ada. Ai, Madam pun tak datang. Mana kan balik Kedah? Oh, dia last minute. Dah sampai. Jangan masuk lagi. Jangan masuk lagi. Kena carry. Kita ni 4 seat je. Bonet boleh. Bunda. Jahat lah bos. Jauh. Let's go. Tol- Sempat tu kita tolong pergi lah. pasir merah. Bukan Kena nak pergi baba-baba. pergi baba tu. Pergi Tak apa je. sempat baba. Kepala Oh, abang ni dah dah off duty. sejuk dah. Takut dah off duty lah. Ya. Okey, kita kena tawakal. Bismillah. Style lo. Evolusi. KKL Drift. KKL Drift. Gua lebih panas. Kepala gua dah sejuk. Abang malam ni ke abang photoshoot. Photoshoot. photoshoot Ada bagus. photoshoot. Malam ni kan. Budak ni aku nak langgar. KKL. Kau doti. Kau tahu je kau doti Abang tak boleh. Itu dah ada orang. Yes. Mana baba bang? Yang tu macam Dia akak tadi tadi, lah. dia tadi. Ya Allah. Dedek. Ini yang menghina saya tadi ni. Jumpa awak lagi kat sini Kenapa awak ikut Saya kita orang? tukar balik rambut. Ha? Kenapa awak ikut kita orang
Kan si cakap saya tukar balik rambut saya. Tukar balik rambut. Ada kan Yelah. kita nak undur je. Oh ya ke? Oh sorry. Jodohi. Yo, asal kunci. Jodoh ni, jodoh tu. Dia dah main kat rambut baru je. Ni ke? Oh, ush. Ush, yang ni Ush. awang. Bawang ke? Tak tahu. Macam Bukan lah. apa. Bukan. Jangan kau mamu mandai-mandai. Yay. Yeay. Yo. Gojolo ba, gojolo bung. Jubok non jolo bung. Besar. Mayip. Ya. Abang, saya nak ni. Ya, kenapa? Tanya. Tanyalah. Saya nak minum ni. Malam ni buat Alhamdulillah, apa? kepala aku dah tak sejuk. Malam ni Alhamdulillah. ada ambil gambar. Tapi nama kamu kena mention tak? Pipi mana? Tak ada. Datang je. Mana tahu ada tak cukup Datang orang. Boleh je. cover. Malam ada photo Pipi. shoot untuk ambil gambar. Tu shoot gambar apa? Gambar raya. Gambar mandi. Bukan gambar mandi pula. Gambar ni. Gambar untuk gathering gambar bulan 4 ni. biru-biru. 24 bulan 6 ni. Gambar untuk 24 bulan 4 ni. Ya, ya. KL. Kita nak pergi mana pula? Datang je lah malam ni. Okay. Kita lepak-lepak Semalam Dah. tu. Pipi semalam dah tak ada, tak cari daddy kan dah. Bukan. Daddy, anak Mael baru ke apa? Anak baru. Kalau dia anak Mael, dia adik kau lah. Betul? Mak Ellen. Ni anak belah mana? Ni tak tahu celah mana boleh dapat ni. Celah dinding mana aku tak tahu lah. Tak tahu DM dinding mana boleh dapat ni. Kau fikir Leo kat tandas rumah ke apa? Ya, aku pergi tandas, masuk tandas rumah dia. Hmm. Ayah, macam tu. Mesti ramai kan? Dia cakap, ayah. Ya, dia banyak panggilan macam tu. Ayah. Satu kan. Ayah. Apa lagi satu kat kereta. Ayah, betul tak? Daddy. Hari tu I pergi tandas saya. Tandas rumah ayah. Bila masuk je terus. Ayah. Tak, lupa nak ni. Sebab ayah ada pari-pari kat mana. Pari-pari tu. Ni apa benda ni? Bayi 60 jam. Ayat baca komen. Boleh? Bukanlah dia punya ni. From bini Social bus ketiga masuk. Ayat. Selamat petang. Social bus. Sorry dok. Kau betul. Jangan layan video dok. Social bus dah masuk. Muak ai. Ya, kalau ya pun jangan sampai sini kita ada. Ya, nanti korang tak faham dok. Nanti korang kata ayat palau-palau kan. Sama. Okey, faham. Ya dok. Okey, sekarang kita nak pergi mana? Sekarang dah macam ni, dah gelap macam ni. Habis kau kat Parking Merah lagi habis? Dalam training camp. Oh my god. Oh my god, sampai kita orang dah sampai. Patut tak ada orang. Lama sangat. Dari pukul berapa tadi tu? Sampai hati adik nak. Abang dah sampai tadi. Abang sampai hati abang dah nak tsunami. Baru abang ingat Nanat. Apa abang tak Abang dah sampai tadi. Adik nak menung. kalau Okay, Nanat waktu macam ni menung kita kejap, habis fantasi. Jom. Abang dah tak boleh tunggu Nanat lah. Tak apalah kalau macam tu abang. Tak apa dah, okay dah abang faham dah. Abang bukan siapa-siapa kan. Ya, tak apalah abang. Nanat menung sekejap je. Abang dah tak boleh Kiri-kiri, tunggu Nanat dah. kiri. Oh, Nanat lupa. Abang kan ada seorang je adik terbaik. Mana ada. Abang cakap sendiri depan Nanat. Tak apalah abang. Nanat Mana ada. tahulah. Itu abang mana tahu tu korang. Tak apa abang. Nanat tahulah Nanat beban. Bukan. Once nanat, always nanat. Oh, dah dapat. Nanat tahulah Nanat beban. Boleh ya, Abang okay. ada satu je adik terbaik.
Nenek. Wai. Masuk, Dah. Oi. Jom. Ui, tahniah. Aduh. Makin teruk kereta aku. Pintu tak kau ya? Pakai gam apa? Tak. Lagi sejuk ni rasanya. Oh ya. Mana kamu? Yep. Selalu tip Tip, ya. Selalu tip sini. Dia kena nampak selalu tip putih ni. Mata tak kuat tu. Biasalah guna gas napang mana kuat. Muai. Adik, pipi merah kenapa kelakar ke? Kenapa ada gelang tu? Kelakar lah. Hanya tu. Ramai nyawi. Apa pula nikah ni? Ramai nyawi. Bukan kereta aku. Bukan. Adik tak pakai seatbelt tadi. Kena keluarkan Daddy dulu. Turunkan Daddy dulu. Ni kereta siapa pula dah? Kejap. Orang tu kena carry kejap. Aduh. Kita kat itu. Okey. Minta maaf bang. Tak apa. Dia kaki report tak nak Aisyat nasi benar. Abang, cari awet lah. Cari apa? Betul. Oh, bulan ni. Dah ada lah. Atas. Maya. Itu kata banyak awet. Sebab Dani. Dia sayang semua. Sebab duduk pun boleh Sayang? lah. Ada panggil sayang tu. Kata sayang. Ya iya sayang. Yang tu. Masuk. Ya dah. Dia tak masuk kon. Sini. Daddy, where are you, Daddy? Sakit mata Syah. Dia macam kabur-kabur tu kan. Dia macam blur. Dia sakit mata Syah. Sakit mata Syah. Kabur-kabur tu. Berhenti. Kau ni tak dapat seorang pun tu ni. Berhenti. Oh my god. Okay. Okay, saya dah berhenti. Jom, ajak. Ajak. Cut. Kembar. Kembar. Kami kembar. Kembar muka jamiat. Jamiak lah. Buka kasut boleh. Abang kembar ke tak? Maulah buka kasut. Buka kasut Kami boleh tau. Kami malu. Kami tak mau buka kasut. Apa buka kasut dulu. Okey, seorang dah okey. Okey, dah okey Ui, dah. betul kembiak ni. Jangan buat ketak pala nah. Jom. Bye. Dah okey ke? Okey dah kan? Halo kau. Lily. Oh, lo. Dia rasa... Lo, dik. Ya, betul lah. Abangnya kat mana? Dekat basker. Tempat basker. Okey, jap. Okey. CP pula. Apa dia? Bosan lah. Sekejap. Ni. Jerman. Tak tahu. Mana Jerman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini Encik siapa ni? Saya Ayib. Siapa ni? Sini jap, Cik Ayib. Loli sini jap. Okey, Cik Ayib. Cik Ayib kenal Rose. Rose mana Rosel. Rosel. Okey, Rosel kenal. Cik Ayib ada apa-apa ke dengan dia? Ush, tak ada hubungan apa-apa dengan dia. Kenapa Tak ada apa. Itu mami kami. Oh, mami korang. Dia ada cerita apa-apa ke? Tak ada.
Cuma rasa macam kami ternampak duduk ni. Tapi kami tak orang kacau lah. Mungkin tu kebahagiaan mami kami kan. Betul memang ada lepak tapi kita orang tak ada hubungan apa-apa. Mana nak tahu tiba-tiba Cik Ayub tiba-tiba jadi diri kami, tiba-tiba jadi kami terkejut sikit lah. Oh tak. Bukan Rosel tu bukan. dah ada ni ke? Dia ada bucin Dia janda. Dia Janda janda. hot. Janda hot. Saya tahu dia Ya. banyak anak kan. Ya, sebab dia subuh. Oh faham. Saya Tapi tahu tak apa, tu. anak dia pandai jaga diri sendiri. Tak apa. Ya, kami tak jaga mami. Berapa ramai anak kalau, dia Cuma kalau macam kamu macam dengan mami kami rasa macam tak perlulah kami tengok mami kami dah lepas ni. Macam mana? Tak Kalau perlulah kamu kami dengan- jaga mami kami dah lepas Ya. ni. Oh faham. Oh dia memang mencari ke? Ya. Oh maksud ni tak ada. Saya baru nak paling-paling pun nak kenal-kenal je dulu. Saya tak boleh nak terus. Kenal-kenal. Ya, tak apa. Saya tak boleh nak terugas Ya. terus kan. Tak syok lah ada orang pasang telinga ni. Tak. Ni ayah saya dengan adik saya. Ni okey, adik saya. Adik. Oh, ni adik bukan bucin lah. Bukan. Adik. Ini kayu bapak dia ni. Ni Ya. bapak Ya. saya. Sakit pinggang dah kena dukung. Bukan. Oh, bukan. Kena banyak kecil. Kalau betul tu tu Syakilina ke? okey lah tu. Bukan. Bukan. Oh panas telinga aku tu Jamal. Mak ni mak ku. Bukan. Oi panggil mak lagi Bukan. Okey. Oh memang rindu betul lah adik. Nanti kalau Rindulah. betul tu tolong jaga dia elok lah sebab kami Oh. rasa macam hilang sikit beban kami. Oh memang selalu jaga dia ke? Ya. Kami sentiasa jaga dia. So kalau ada orang jaga dia kami rasa hilanglah satu beban tu. Oh saya sebenarnya lama tak jumpa dia. Saya call dia pun dia selalu tak ada. Mak saya. Dia ada je. Cuma Ah. mungkin malam macam tu lah. Mungkin timing kot. Timing kita orang tak kena kot. Betul. Mungkin timing tak kena. Masa Ah. orang tua kan. Betul. Dia tidur tak bangun lagi maklum dah tu. Kenapa Nanti tak saya cakap jumpa tu? dia, saya- Kenapa? Saya pun cuba-cuba je nak ni lu. Nak tengok okey ke tak. Saya pun Ya, tak boleh baik. nak terima terus kan. Lagipun kita orang Ya, pun tak ada baik. apa-apa hubungan lagi. Baik. Tak apa. Tapi itulah dengan dia kata dia ada tersebut nama kamu. Jadi kami macam siapa ni? Oh dia cerita lepas pasal tu apa je? tanya. Tak ada. Just terdengar je. Oh tak dengar Dia, ya. dia kata cuma jumpa kenalan someone tu je. Oh faham. Ya. Abang tanam bunga kat depan tu bang. Sini tempat rumput bang. Okey, Cik apa? Ayib kan? Betul Ayib. Ya. Ah, Ada kecil manis. Kalau ni kalau berkawan tak apa jaga je dia. Sebab betul sumpah lah. kami rasa macam hilang sikit beban tu. Elah je. Betul. Kenapa? Susah ke jaga dia? Susah. Tak saya tanya Loli. Contohnya wanita Loli. cantik. Loli. Ya saya. Loli. Ya saya. Susah cuba. kan dia Neda. Neda Cuba tu bagi satu buas apa kan? yang susah tu maksud dia. Dia buas. Dia buas. Hyper. Hyper. Ya betul. Ya. Okey contoh buas. Buas ni banyak benda kan. Dia macam suka pukul ke apa? Yang tu salah satu. Ya Okey. salah satu. Lepas tu dia suka menari depan orang. Menari depan orang. Ya dia Ya. macam ni lah. Okey. Ya betul macam ni lah macam tu juga. Macam Oh. tunjuk tu lepas tu mulut dia tu kamu kena biasakan sikit lah. Dia punya percakapan tu. Dia kenapa kuat mencarut ke apa? Lebih kurang lah. Oh ya eh? Tapi taklah kuat sangat. Dia macam random tiba-tiba. Ya dia random. Oh okey. Tapi dia baik. Dia selalu Ah, bagi tapi dia kita orang cukup makan apa semua. Oh faham. Okey. Minta maaf mencelah. Siapa nama orang tu? Rosel ya. Oh. Tak kenal. Ayub baru je kenal-kenal dengan dia. Okey. So dia ada cerita lah kat anak dia ni. Pasal Ayub cerita yang dia baru kenal-kenal dengan Ayub. Bukan cerita. Dia cuma just cakap macam tu je. Betul tak Loli? Betul. Itu je. Dia cakap Mami ada kenal ni. Tapi kami macam malas nak ambil tahu. Oh. Sebab So, je lah maknanya- kita orang lagi suka kalau ada orang boleh jagakan dia. So maknanya awak korang ni adik-beradik ke ni? Berdua ni?
Ini anak saya. Saya cucu Rosen. Oh. Ya, saya tak bagi dia buat jenayah dah, so dia insaf lah, dia bertobat lah. Faham? Jadi biar abang dia je lah yang buat jahat tu. Okay, faham. Okay Cik Ayub. Boleh. Dan satu family Cik Ayub, kami beransur dulu je. Baik. Tak apa, dah ada masalah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Rosel tu ibu kenal. Reswell. Baik cakap Reswell dia terus. Bang, Oh my God. tu cinta mati abang ke? Bukan, abang kenal dengan dia, tapi dia janda. Suka yang sembuh. Bukan. Yang sembuh tu lain. Yang sembuh tu Bella nama dia. Bella tu Mami Bell ke? Bukan. Dia Bukan. Ashira Bella nama dia. Ash Bell. Bukan. Juga. Bukan. Abang baru kenal dengan Rosel tu. Itu abang keluar dengan dia. Kenal-kenal lah, tengok okey ke tak kan. Tapi buat masa ni abang rasa lah dia macam tak okey. Macam lah tak okey dengan abang lah. Abang yang rasa tak okey dengan dia. Kenapa dia tak macam, mungkin baru lagi kot, bagi masa sikit. Tapi dia okey tak dengan Ayub? Dia okey je. Dia nak terberak lah. Nantilah Ayub cerita. Apa dia? Daripada family mana? Rosel rasanya dia tak ada family lah. Dia tak ada orga. Dia solo tapi dia janda. Anak dia ramai. Dia tahu anak dia ramai. So malas lah kalau anak ramai ni. Malas nak ambil. Komitmen ke? Nanti nak kena jaga ramai. Malas. Buat baru je lah cakap dia. Buat baru So reset balik lah. Bawa balik. Baik tu. Tak, deman dia asal tengah-ngong-ngong. Tak tahu, cuba kita tengok depan-depan. Kau pergi tengok depan-depan. Tengok je depan-depan. Tanya dia asal kau buat macam tu. Orang nanti. Tak ada apa? Aduh. Semalam okey lah open house. Malam. Ya, dia muka aku. Sagam. Kita tengok siapa yang kena tarik dulu. Ya. Tak siapa yang Malam strong. ni Boleh jumpa malam. Malam adik ada. InsyaAllah ada. Okey, jumpa malam ni. Malam ni berapa shoot video ni? Tak beritahu pula kan timing. Dia bayar malam ni. Selalunya standard 11 macam tu. Standard. Oh shit! Holy shit man! Okay lah guys, jumpa korang malam ni. Malam ni rasanya saya live TikTok aku kan. Hari Ahad kan. Rasanya live TikTok lagi malam ni. Tapi nak live YT juga aku live kan. Sebab nak push YT guys sebenarnya. Sebab YT aku lama tak live tau. Kalau aku live YT korang okey juga ke guys? Kalau aku live YT guys? Kalau aku live YT korang okey juga ke? Ke korang nak aku TikTok je guys? YT pun okey? Mana boleh? Mana-mana boleh ye. Ikut mula boleh Mana-mana okey guys Kalau YT pun okey InsyaAllah lah tengoklah sama ada YT ataupun TikTok. Apa-apa aku bagi tahu nanti guys Sebab aku fikir macam nak push YT juga. Push balik naikkan subscriber. Itu lah tu. Nak naikkan subscriber juga sebenarnya. Okay lah guys, jumpa korang malam ni. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye semua.